Hai, dalam video ini, saya akan tunjukkan cara untuk mendaftar akaun Showbox menggunakan telefon mudah alih. Mula-mula, buka Google Chrome di Android dan Safari di iOS. Kemudian, type app.showbox.my dalam pelayar anda. Anda digalakkan untuk memasang aplikasi Showbox dengan mengetik butang segi empat merah seperti yang ditunjukkan dalam video. Selepas itu, buka aplikasi Showbox yang baru sahaja anda pasang. Anda boleh mendaftar menggunakan salah satu daripada kaedah berikut. Anda boleh mendaftar dengan memasukkan email dan mencipta kata laluan, atau hanya klik ikon Gmail atau Facebook untuk log masuk dengan mudah. Apabila anda klik Gmail, anda akan dibawa ke langkah seterusnya. Anda mesti memasukkan email dan kata laluan anda untuk melengkapkan proses log masuk. Setelah proses log masuk selesai, anda perlu mengisi maklumat yang diminta. Hebat, Showbox anda kini sedia untuk digunakan.